Tanya sikit boleh Tuan Pau? Sila. Tadi dalam ucapan Ketua Pembangkang, dia sebut orang Pulau Pinang ni tak perlu pembinaan LRT tu. Jadi saya nak tanya dengan Pematang Pauh, sebab Pematang Pauh dia orang Pulau Pinang, adakah Pematang Pauh bersetuju ataupun tidak dengan pembinaan LRT di negeri Pulau Pinang yang berjumlah hampir 17 bilion itu? Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Pematang Pauh. Terima kasih banyak Ulul Langat. Sangat bersopan. Terima kasih. Baik. Sebenarnya projek LRT ini merupakan projek yang bagi saya lah bahagian saja rakyat Pulau Pinang yang memerlukan perkara tersebut. Dan kebanyakan rakyat Pulau Pinang hanya memerlukan perkara yang lebih utama daripada itu. Dan saya rasa projek tersebut ia bukan satu keperluan sebenarnya di Pulau Pinang. Itu sebenarnya. Ini jawapan kepada rakyat negeri Pulau Pinang. Terima kasih. Tetapi kita tak tahu sama ada Yang Berhormat Pematang Pauh mau atau tidak mau. Tetapi mau tak mau, kalau sesuai kita bagi juga kalau sesuai. Bayangkan kalau projek LRT kita berusaha hampir 10 tahun baru dapat meyakinkan Kerajaan Persekutuan khususnya Perdana Menteri bukan lulus saja, tetapi ambil kira kepentingan seberang perai, melanjutkan LRT Mutiara dari Pulau Pinang ke seberang perai. Itulah hasil. Walaupun tak mau, kita ambil maklum jugalah, bagi jugalah. Bagi juga. Kasihlah. Kerajaan Persekutuan akan melanjutkan jajaran projek transit aliran ringan LRT Pulau Pinang hingga ke seberang perai bagi memastikan pembangunan negeri itu seimbang dan dinikmati semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau sendiri membuat keputusan itu selepas meneliti cadangan asal yang hanya melibatkan kawasan di pulau tanpa menyambung laluan ke Tanah Besar. Mereka, pembangkang, tanya mengapa kos LRT Pulau Pinang terlalu mahal dan mengapa harga itu bertambah. Apabila dibentang kepada saya oleh kerajaan negeri, projek LRT itu hanya di pulau dan saya sebagai anak Pulau Pinang dan dibesarkan di seberang perai, tidak mahu projek itu tersekat di situ. Jadi saya yang mencadangkan supaya LRT menyeberang lautan sampai ke seberang perai dan projek itu akan sampai ke Penang Central di seberang perai. Kalau tidak, mereka kata kita hanya jaga pulau sahaja, kepentingan orang Cina sahaja, tidak jaga seberang, tak jaga Melayu. Ini polemik yang tidak menguntungkan, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Projek Penyuraian Trafik antara Plaza Tol Juru dan Plaza Tol Sungai Dua, PTJSD, di tapak Expo Seberang Jaya, di sini hari ini, yang turut dihadiri Ketua Menteri Chow Kon Yeow dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantelinggi. Hadir sama Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Sumber Manusia Steven Sim dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Perdana Menteri berkata pembinaan jajaran ke seberang perai memastikan kawasan seperti Pematang Pauh, Bagan dan Nebong Tebal turut menikmati manfaat daripada sistem pengangkutan moden itu selain meningkatkan kesaling hubungan antara kedua-dua wilayah negeri. Anwar yang juga Menteri Kewangan turut menolak dakwaan pihak tertentu mengenai kos projek meningkat kerana faktor tidak menentu sambil menjelaskan bahawa kenaikan kos berpunca daripada keputusan menambah jajaran ke seberang perai. Kerajaan Persekutuan akan melanjutkan jajaran projek transit aliran ringan LRT Pulau Pinang hingga ke seberang perai bagi memastikan pembangunan negeri itu seimbang dan dinikmati semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata beliau sendiri membuat keputusan itu selepas meneliti cadangan asal yang hanya melibatkan kawasan di pulau tanpa menyambung laluan ke Tanah Besar. Mereka, pembangkang, tanya mengapa kos LRT Pulau Pinang terlalu mahal dan mengapa harga itu bertambah. Apabila dibentang kepada saya oleh kerajaan negeri, projek LRT itu hanya di pulau dan saya sebagai anak Pulau Pinang dan dibesarkan di seberang perai, tidak mahu projek itu tersekat di situ. Jadi saya yang mencadangkan supaya LRT menyeberang lautan sampai ke seberang perai dan projek itu akan sampai ke Penang Central di seberang perai.
Kalau tidak, mereka kata kita hanya jaga pulau sahaja, kepentingan orang Cina sahaja, tidak jaga seberang, tak jaga Melayu. Ini polemik yang tidak menguntungkan, katanya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pecah Tanah Projek Penyuraian Trafik antara Plaza Tol Juru dan Plaza Tol Sungai Dua, PTJSD, di tapak Expo Seberang Jaya, di sini hari ini, yang turut dihadiri Ketua Menteri Chow Kon Yeow dan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantelinggi. Hadir sama Menteri Kewangan II Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, Menteri Sumber Manusia Steven Sim dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar. Perdana Menteri berkata pembinaan jajaran ke seberang perai memastikan kawasan seperti Permatang Pauh, Bagan dan Nebong Tebal turut menikmati manfaat daripada sistem pengangkutan moden itu selain meningkatkan kesaling hubungan antara kedua-dua wilayah negeri. Anwar yang juga Menteri Kewangan turut menolak dakwaan pihak tertentu mengenai kos projek meningkat kerana faktor tidak menentu sambil menjelaskan bahawa kenaikan kos berpunca daripada keputusan menambah jajaran ke seberang perai. Terima kasih kerana kita ada satu Ketua Menteri yang berpositif. So, tetapi saya nak tanya, adakah Ketua Menteri kaji bagaimana Johor dapat status financial zone dengan masa yang ingat singkat jugalah. So itu mungkin satu cara untuk Pulau Pinang untuk belajar untuk dapatkan status tersebutlah. This is a special economic zone. Saya harap Perdana Menteri pun dapat mendengar pandangan Yang Berhormat Komtar, sebab ada perkara yang Penang ada banyak macam char kway teow dan laksa. Johor tak ada. Tapi ada yang Johor ada, kami tak ada. Terima kasih kepada Datuk Petua atas peluang yang diberikan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri atas jawapan yang diberikan, di mana kawasan seberang perai juga diambil kira sebagai salah satu pilihan untuk zon kewangan khas ataupun PIFC ini. Dan memang ia selaras dengan usaha kerajaan negeri untuk menjadikan seberang perai sebagai pemangkin ekonomi masa depan negeri Pulau Pinang. Dan di sini bolehkah keutamaan diberikan kerana kalau di dekat seberang perai, kawasan Abang Jajah ini melibatkan dua kawasan parlimen. Itu selain daripada kawasan parlimen Bagan, juga kawasan Perempatan Pauh. Dan saya percaya pembangkang pun akan sokong usaha yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri supaya kita dapat menjana pendapatan yang lebih banyak untuk rakyat negeri Pulau Pinang. Apakah cadangan ini dapat restu kerana Perdana Menteri juga anak negeri Pulau Pinang, tapi daripada semua penduduk atau semua lapisan masyarakat Pulau Pinang. Terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Air Putih. Di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, everything is possible, khususnya berhubung dengan Pulau Pinang dan seberang perai. Yang Berhormat Bagan amat menyokong kalau seberang perai khususnya Bagan menerima manfaat. Tetapi kita tak tahu sama ada Yang Berhormat Pematang Pauh mau atau tidak mau. Tetapi mau tak mau, kalau sesuai kita bagi juga kalau sesuai. Tetapi di peringkat ini mengikut apa yang dicadangkan oleh 3 buah syarikat, mereka memang mempunyai pertimbangan masing-masing untuk memilih kawasan-kawasan tertentu. Tetapi sikap kerajaan negeri pada ketika ini, kita masih belum menghalusi banyak perkara termasuk lokasinya. Oleh itu memang ada ruang untuk meneroka, bukan di satu tempat, mungkin boleh diadakan serentak di beberapa lokasi pun, yang mungkin menawarkan perkhidmatan khusus di lokasi A, lokasi B, lokasi C dan lain-lain lagi. Jadi ini masih di peringkat awalan. Saya tak pasti, walaupun hari ini hari
birthday saya. Kalau saya buat make a wish pun bukan hari ini boleh ditunaikan. Jadi ini satu usaha yang akan diteruskan dan harap ianya akan berhasil juga. Terima kasih. Cadangan Penubuhan Pusat Kewangan Antarabangsa Pulau Pinang PIFC masih belum mendapat sokongan Kementerian Kewangan MOF. Ini berikutan kementerian itu masih belum mempunyai sebarang dasar khusus berhubung penubuhannya di Malaysia. Ketua Menteri Pulau Pinang, Chow Kon Yeow berkata permohonan itu penting berikutan ia melibatkan pelaburan asing dan syarikat antarabangsa yang tertakluk kepada dasar kewangan negara. Permohonan tersebut tidak melibatkan sebarang kos kepada kerajaan negeri. Bagaimanapun, MOF telah memaklumkan bahawa pada masa ini tiada perancangan dasar untuk menubuhkan pusat kewangan antarabangsa di Malaysia. MOF juga menjelaskan bahawa cadangan untuk menubuhkan kumpulan kerja yang terdiri daripada Wakil Kerajaan Pulau Pinang, MOF, Bank Negara dan agensi berkaitan tidak disokong memandangkan kementerian berkenaan belum mempunyai sebarang dasar khusus berhubung penubuhan pusat kewangan antarabangsa di Malaysia, katanya. Katanya ketika menjawab pertanyaan Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Tengah. Gui Xiao Leong berhubung rancangan terperinci penubuhan PIFC di negeri tersebut. Mesyuarat kedua penggal ketiga Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang yang ke-15 bermula hari ini melibatkan pembentangan 73 soalan lisan, 766 soalan bertulis, 2 rang undang-undang dan 3 usul. Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ini melancarkan Pusat Transformasi Bandar UTC seberang Perai di sini yang dijangka memberi manfaat kepada lebih 1 juta penduduk. Selain kawasan sekitar Seberang Jaya, Penaga, Perai dan Bukit Mertajam, UTC itu yang beroperasi mulai 3 November lalu di Terminal Pengangkutan Penang Sentral, di sini dijangka memudahkan urusan penduduk di kawasan bersempadan Pulau Pinang seperti Selatan Kedah dan Utara Perak. Perasmian UTC Seberang Perai disempurnakan sempena lawatan kerja Perdana Menteri ke Pulau Pinang. UTC Seberang adalah yang kedua di Pulau Pinang dan ke-24 di seluruh negara, direka dan dibina Malaysian Resources Corporation Berhad, MRCB, berdasarkan garis panduan Kementerian Kewangan yang akan menjadi penanda aras baharu UTC. Secara umum, penubuhan UTC dicetuskan melalui pembentangan Ucapan Belanjawan 2025 dan direalisasikan hasil kerjasama strategik antara MOF dan Kerajaan Negeri Pulau Pinang. MOF melalui kenyataan berkata UTC itu terletak di hub pengangkutan bersepadu yang mengintegrasikan pengangkutan tren, bas, feri dan juga teksi. UTC Seberang Perai berfungsi sebagai pintu masuk penting ke wilayah ekonomi Koridor Utara, NCER dan memperkukuh kedudukan Butterworth sebagai pusat tumpuan sosioekonomi di bahagian Seberang Perai. Beroperasi setiap hari dari jam 8 pagi hingga pukul 9 malam, UTC ini menempatkan pelbagai agensi utama termasuk Jabatan Pendaftaran Negara, JPN, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Klinik Kesihatan dan Pergigian, Polis Diraja Malaysia, PDRM. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, SPA, serta Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Antara kemudahan nilai tambah disediakan ialah kios sentuhan madani, KSM, yang keempat di negara ini dan juga KSM pertama di luar Lembah Klang, selain hub informasi bantuan tunai, individu, yang mengurus pelbagai bantuan termasuk sumbangan tunai rahmah, STR, sumbangan asas rahmah, SARA, Budi Madani RON 95 dan bantuan-bantuan di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat, JKM, katanya.